Assalamualaikum korang. So hari ni adalah 30 hari bulan 10 2025. Jadi hari ni adalah hari ulang tahun saya yang ke-23. Okay, jadi saya memilih outfit warna maroon dan juga putih sebab someone pernah berkata bahawa saya nampak cantik pakai outfit. Okay, so sekarang semalam pukul 12 malam kawan-kawan saya dah buat konsert happy birthday. So diorang suruh saya unboxing. Jadi di sini dah saya nak merekod video unboxing hadiah. Ni bukan hadiah diorang je, tapi hadiah yang saya hadiahkan untuk diri sendiri juga. Okay, first thing first, kita akan buka hadiah yang kita dapat first lah. Ini daripada Adlina, Fatimah, Wah dan juga Mimi. Okay, kami ada bag. Wah, kenalah dengan outfit hari ni. Okay, lepas tu ada keychain bunga warna pink. Cute. Okay, nanti saya boleh letak dekat beg telekung saya, beg Mosdom yang Nisha hadiahkan hari jadi saya tahun lepas. Okay, lepas tu kita nak buka hadiah siapa pula kita buka hadiah yang kita hadiahkan untuk diri sendiri pula. First adalah Tara. Ni adalah baju tidur saya beli sebab hari ni saya nak cantik daripada pagi sampai tidur. So malam ni insya-Allah lah kita akan pakai baju ni. Nak tengok luar dulu. Comel ni. Patutnya beli crown. Comel ya, sabar. Tada, ni seluar dia. Ni baju dia. Okay, jadi malam ni kita akan tidur pakai baju ni. Okay, ini adalah hadiah untuk diri sendirilah. Okay, hadiah yang seterusnya, hadiah daripada diri sendiri juga. Tada! Saya beli kasut Corolla. Teng. Okay, jom kita tengok. Tu, 2, 3. Mungkin saya akan pakai kasut ni untuk jalan-jalan hari ni. Tara, cantik kan? Dia ada dapat beg weh. Tengok ni beg dia. Wah, beg kasut. Menarik. Saya beli time promo ya. Harga sebenar dia 80 lebih, tapi saya dapat 50 lebih je. Okay, kita akan pakai kasut ni lah jalan hari ni. Okay, sekejap sebab sayang. Tak payah balik pun tak apa sebab nak pakai. Tapi sebab sayang. Jadi hari ni kita akan pergi meraihkan diri sendiri. Nanti kita bawa korang jalan-jalan. Okay, next hadiah adalah from Ika. Cute kan dia punya bag, paper bag. Okay, mari kita lihat dalam dia. Saya dah nampak bayang-bayang dah. Ika ada kat situ korang. Ini adalah hadiah yang Ika bagi kat saya. Saya pun tak tahu apa benda. Dalam ni ada rumbai-rumbai. Harapnya tak ada harta tersembunyi dekat rumbai. Weh! Gila Ika. Banyak gila duit dia. Patutlah dia habis duit. Okay. Mari kita menyaksikan. Semua salah nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Cute! Tengok ni. Bag daripada Mosdom. Oh, macam ni bukanya. Okay, sekejap. Ni buka dia. Macam peti besi. Payah kan cute. Cute kan weh? Oh ni ada tali dia.
dekat ucapan dari Mosdom tak? Cute-nya. Okay, nanti kita boleh pakai. Macam tu. Oma. Terima kasih Ika for the gift. Sekejap kita try buka. Kita simpan balik. Jarak itu buatku jarak. Sayang, so kita simpan elok-elok balik. Okay, sekejap. Mungkin kita boleh pause kot part ni. Okay, kita simpan balik dalam ni sebab sayang sangat lah nak pakai. Okay, kita letak tepi. Okay, seterusnya adalah hadiah daripada Pika. Pika bagi saya bag ni, ada muka makan aiskrim. Ini adalah hadiah Pika. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya plastik basalnya. Wow, flashy. Saya cakap semalam saya rasa, oh, boleh gantikan krokodil saya. Kawan krokodil saya. Tengok krokodil ni tengkuk dia dah patah dah sebab dia dah kurus. So kita boleh kawankan krokodil dengan pisang. Sebab krokodil tak makan pisang, krokodil makan ayam itik. Tada! Cute lah. Okay, seterusnya hadiah daripada Siti Nur Aida. Ni hadiah daripada Aida. Semalam dia tipu saya, dia cakap dia beli flat shoot. Kita tengok dia beli apa. Tahu lah ni apa. Jarak itu buat. Tak apa, boleh je. Wow! Tumbler ke? Dia yang tak menyabar nak tengok. Weh, tolong ambil pisau tu satu. Kawan-kawan saya ada behind the scene. Diorang tengah bersiap. Tapi besok kita nak pergi APS ke nak pergi Momi? Kalau senyumkan panggang pula. Uyo. Tantarang. Wah, cute-nya. Tengok ni korang. Hadiah Aida bagi kat saya. Terima kasih Aida. Comelnya. Saya nak susunlah hadiah-hadiah ni sekejap. Sekejap. Sebab macam jarak itu buat. Mana? Masih ni lagi. Kak Cik tengok baju tidur saya Kak Cik. Ni yang kau review diri ke? Haa. Tapi tak ada dah dalam. Gimana? Malam ni aku pakai Kak Cik. Mana hadiah kau sini? Hadiah aku paling besar di sini. Oh, tak expectnya korang bagi hadiah macam ni. Oh, satu hadiah lagi lupa. Biskut Roma. Biskut Roma daripada Pika. Okay, nanti kita susu kat dalam bekas. Semalam kita dah susu dah tapi tak unboxing lagi. Ni Pika beli guna My Kasih dia. My Kasih, My Sarah. Yang 100 tu lah kan. Dia beli guna duit 100 dia tu.
Apa lagi hadiah yang terlupa Macam ada yang tertinggal. Sekejap ni kena lipat molek-molek dulu. Okey. Pisau kita susun balik. Tada. Okey, kita ke sini sikit. Kita ke sini sikit. Okey, ini adalah hadiah hari jadi yang saya dapat pada hari semalam. Terima kasih kawan-kawan saya. Saya sangat hargai hadiah yang korang bagi kat saya. Terima kasih jadi kawan saya. Layan perangai drama queen saya yang tak apa betul ni. Ada susah senang saya. Sedih lah pula. By the way, ni adalah hadiah. Ni adalah hari jadi live saya dalam degree era yang saya masih ada kat Terengganu. Next year semua dah kat negeri masing-masing. Mungkin jumpa time konvo je. Dan waktu konvo tu pun dah bulan 11 dah. So macam bulan 10 tu masih berada di Perak lah kot kan. Tak tahulah kalau ada rezeki dapat sampai awal kat sini boleh pre-konvo sama-sama kan. Doa-doakan lah ya. Okay, sekarang kita nak tangkap gambar dengan hadiah hari jadi saya. Bye.